Bobo. Sampah bro. Loh. Buang barang tu sampah dok ada ke tu? Biarlah kat situ. Biar ambil balik boh. Ambil buat apa? Benda sampah kan. Ambil lah balik. Belum. Semua lu kau ni. Aduh. Teruk bang perangai. Satu situasi membimbangkan dilaporkan berlaku di kawasan penempatan pelajar hari ini. Longkang utama di sekitar kawasan hostel didapati tersumbat sepenuhnya, mengakibatkan bau busuk dan risiko banjir kilat yang semakin meruncing. Hasil siasatan pihak pengurusan mendapati punca utama kejadian adalah akibat pembuangan plastik yang tidak terkawal. Pasukan pembersihan terkejut. Hantar awak, nak buang sampah apa lagi? Tadi, dah ada dah sampah nak buang. Tak cukup dia, tak nampak lah kat TikTok tu. Kat masuk berita lah pun. Ni, tak nampak lah. Lah, sampah je pun. Relax dah lah. Apa ni? Ni suka hati aku lah sampah aku. Bukan sampah lah. Lepas saya tu sepah. Alhamdulillah, buat semua lah ni. Alhamdulillah. 24 jam plastik. Ui. Itulah hang. Hang buang sampah lagi motor-motor. Hang tengok apa jadi kat hang. Azril! Sumpah aku minta Azril! Tolong Azril! Azril! Azril, tolong Azril! Azril, aku tak nak buat lah Azril!